Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Nuri Irina Kaisara binti Aidi, pembuka bicara Dulim TV. Debaran kian terasa. Hari ini 24 April 2025 merupakan hari yang berdebarkan bagi pelajar-pelajar yang telah menduduki sijil pelajaran Malaysia bagi sesi 2024-2025. Mari kita sama-sama lihat suasana sebelum majlis bermula. Bersama dengan salah seorang pelajar lelaki dan dengan emaknya. Jadi, Puan saya akan menanyakan beberapa soalan. Boleh Puan memperkenalkan diri? Saya Senani bin Ahmad kepada Bangsa Punya Beta Keradua merupakan data SPM 2024. Apakah perasaan Puan selepas anak Puan memperoleh izin peperiksaan CSPS ini pada masa yang cemerlang? Perasaan saya amat gembira lah dengan keputusan yang diperoleh oleh anak saya, Seri. Penting kaedah tu jangan Terima kasih dan terima kasih kepada Puan dan semua kerana dapat meluangkan masa bersama kami. Terima kasih. Seterusnya saya bersama dengan ibu dan pelajar SMK Adrian Guling. Boleh Puan memperkenalkan diri? Assalamualaikum, nama saya Zakia Binti Rahim daripada Perasaan Puan setelah anak Puan memperoleh keputusan yang semalam? pertama sekali saya keluar dan saya ingin bersebaya dan mencatat banyak-banyak terima kasih kepada semua bantu sebelum ini atas bebanan supaya mereka mengajar saya ini, dan saya harap semua masa dan tenaga yang diberikan tu Boleh Kak Anis share beberapa tips pembelajaran dengan kami yang Kak Anis amalkan selama ini? Terima kasih. Dalam tips pertama, saya ucapkan untuk adik-adik semua kena berusaha dengan sedaya upaya. Mindset kita kena positif, tak boleh nak rasa malas, rasa mudah putus asa sebab benda tu akan ganggu. Yang kedua, kita kena ada jadual belajar. Kita kena uruskan masa dengan sebaiknya, kena uruskan masa sama dengan keluarga dan pelajar. Terima kasih Kak Anis dan Puan yang kerana dapat meluangkan masa bersama kami. Terima kasih. relung hati ini cuma ada kamu pujaanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil daripada Batch 07 ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada junior-junior kami, adik-adik kami yang akan berjuang untuk SPM akan datang. Syuhada, jangan menyerah, kalah dan teruskan usaha. Atika? Jangan stres-stres. Menuntut ilmu lah kerana Allah Ta'ala, insyaAllah berjaya. Bye-bye. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil Batch 07 ingin mengucapkan kepada rakan-rakan saya semoga maju jaya untuk masa hadapan dan semoga mereka dipermudahkan urusan selalu. Dan kepada kawan-kawan saya yang tidak mencapai targetnya, semoga mereka akan mendapat rezeki yang meluas-luas dan semoga mereka berjaya di dunia dan di akhirat. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye. Ambillah kata-kata itu sebagai pembakar semangat untuk terus mencapai impian dan cita-cita. Rendah gunung, tinggi lagi harapan saya untuk melihat anak didik Nurul terus maju jaya. Dengan ini saya melabur tirai. Sekian dari saya, Nurul TV.